Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Okey, video hari ni berkenaan cara kita boleh tukar duit yang dah pun rosak. Duit yang rosak ni dia sebenarnya ada nilai jual cendur sebagai pekerja part-time. Jadi aku biasa dapat banyak duit lah. Ni semua duit yang rosak. Okey, apa yang rosak? Tengok Ni. Dah kena setrika. Jadi yang ni sebenarnya kita nak bagi dekat kedai memang tak boleh lah. Jadi kita kena bagi ni dekat bank. Okey, sebenarnya boleh ke tukar? Memang boleh tukar. Okey, contoh macam ni dia koyak sikit. Yang ni dia akan dapat balik nilai RM1. Kalau RM1 dia memang akan dapat RM1. Kalau RM50 akan dapat RM50 sebab dia sikit saja sini. Koyak Okey, dan duit ni, ni paling teruk. Hilang sini koyak. Ni. Okey, duit ni boleh tukar dekat bank. Tapi nilainya kemungkinan besarnya akan dapat separuh saja sebab banyak tempat dia rosak. Kerosakan macam mana? Kalau kerosakannya teruk macam ni, okey, dia cuma akan dapat 50%. Kalau kerosakan macam ni, dia boleh dapat 100%. Semua dia sebab kena serikat dekat sini. Kalau yang ni 100% lah boleh dapat daripada nilai dia. Macam ni, tak boleh buat apalah, ini buang saja. Ataupun hanya akan dapat beberapa sen. Tapi masih lagi boleh bagi. Kalau boleh, bagilah dekat bank tukar. Kalau dia nak bagi. Kalau tak nak, buang saja duit macam ni. Okey, yang ni pun hilang sikit bawah. Okey, masih boleh tukar. Akan dapat nilai penuh. Sama juga yang ni, sikit hilang sini. Nilai penuh. Ini macam kena gigit tikus bawah ni. Ini pun boleh dapat nilai penuh. Jadi guys, duit yang dah ada kesan bakar ke, ada kesan conteng-conteng ke, jangan buang. Duit-duit ni semua masih lagi laku. Sila bawa ke bank. Tak perlu pergi terus ke bank negara Malaysia sebab bank negara Malaysia tidak lagi akan menerima pelawat-pelawat daripada orang awam sebab ramai yang sangat yang nak pergi. Jadi bolehlah tukar dekat bank. Bagi saja dekat bank. Kalau nilainya 100%, sehari boleh dapat balik dalam kita punya akaun. Dia akan kreditkan. Kalau nilainya macam ni, mungkin kena tunggu dalam 24 jam lebih. Baru akan dapat balik duit. Ini saya rasa baik buang saja dalam tong sampah. Okey guys, jadi kalau ada duit yang rosak, janganlah buang. Boleh tukar dekat bank, pergi dekat bank dan tukar. Dan simpanlah duit di tempat yang selamat. Kalau duit yang plastik yang RM1 dengan RM5 tu, jangan letak dekat dashboard duit plastik sebab disebabkan kepanasan ia akan rosak. Jadi simpan di tempat yang selamat ini adalah duit. Kalau duit shilling nak simpan dalam dashboard boleh. Okey guys, jadi kalau ada duit yang rosak-rosak tu janganlah buang Bawa saja ke bank, boleh saja tukar. Okey, kita jumpa lagi di video akan datang. Dan kalau anda belum like, share dan juga langgan, sila like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk dapatkan update video yang berinformasi dan juga bermanfaat. Dan jumpa lagi guys.